mari kita pulang. Nanti dululah, Kanda nak bagi sedekah kepada orang miskin ni lah. Ali! Ya Ali! Ali! Apalah kamu ni berdua sudah tak mau datang-datang lagi ke rumah aku lah. Isteri aku pun sudah rindu dengan kamu berdua. Tak apalah, ini malam aku adakan kenduri Engkau datang berdua. Nursia? Baik. Ini malam nanti saya datang. Ini malam saya datang. Jangan lupa ya Nursia, jangan lupa ya. Ya Kak, baik. Banyak betul. Banyak betul. Margina. Saya Tuan. Margina, kamu sangat setia kepada Kanda Kasim Baba. Aku hadiahkan 1 bungkus uang emas. Terima kasih Tuan. Nah, mau jemput. Baik. Ya Mak Encik, saya menerima hadiah dari Tuan Ali Baba. Alhamdulillah, kau sangat beruntung Margina. Silakan Nursia. Nursia, Kanda tumpang bertanya sedikit. Tanya apa Kanda? Silakan. Ali Baba, tiba-tiba dia menjadi kaya. Dari mana dia dapat harta? Oh, dia kena Eko. Apa itu Eko Ali? Itu makan Ali, makan. Oh iya Kanda. Kalau tak salah saya ada utang sama Kanda. Oh, kau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah. Tapi kalau kau nak bayar berlebih-lebihlah sedikit. Baiklah. Berapa saya punya utang sama Kanda? Oh, kau bikin susah aja dah. Kau utang sama aku baru 5 darham. Kalau kau nak bayar, bayarlah 10 darham kau. 20 darham. Dalam uncang ini ada 1.000 darham. Kanda ambil. 1.000 darham? Aku tak mau. Sumpah aku tak mau. Apa mau bikin ni semua banyak-banyak? Ali Baba, kau punya hati sama aku punya hati. Sumpah sama. Tak ada kedukut dah. Makan Ali. Makan pisang. Baik. Pisang masak hijau. Baik. Satu dirham, murah-murah jual. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham. 1 dirham. Ini 1 dirham. Oh. Oi, Cip mana lah? Cip lah. Cip lah. Ramu. Terima kasih. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham, murah-murah jual. Mari beli. 1 dirham. Dina makan 1. Kanda makan 1. Cip, apa dah kau ni pendek? Orang mau senang-senang kamu mau ganggu kah? Tidak Cip. Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini meniaga apa? Kanda meniaga import. Oh, import ekspor. Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa Kanda sedikit minuman. Baik, Kanda. Ada apa saja ni? Saya ada lihat satu orang kaya, Cip. Tadi siang di pasar, dia tabur uang emas. Wah, korma. Baru tadi, dia kasih hadiah lagi sama orang. Dia betul kaya, Cip. Sajang, kumpulkan orang-orang kita semua. Kita pergi rompak sekarang juga. Sorry, Cip. Ini hari-hari Sabtu, setengah hari. Besok hari Minggu, holiday. Kalau Cip nak rompak, hari Isnin bolehlah. Sorry, dah. Rasa ke Kanda? Kanda sudah kena main dah. Ali, apalah guna kau sembunyikan itu rahsia?
Kalau kau kasih tahu itu rahsia sama Kanda, itu harta pun tentu tidak ke mana-mana. Baiklah Kanda. Kalau Kanda mau tahu, saya boleh ceritakanlah. Kanda tahu tidak itu Bukit Korma? Koma? Ya. Apa ada di sana? Sana ada batu bata. Itulah orang semua tidak tahu. Di luar memang batu bata, tetapi di dalam harta karun. Harta karun? Mana ada pintu? Itulah orang tidak tahu. Pintu memang ada, tapi nak buka itu pintu mesti mau dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya mesti mau menyanyi. Menyanyi? Lagu apa dah? Lagu Samia Gamal? Bukanlah, bukan lagu Samia Gamal lah Kanda. Lagunya ini macam lah. Niat ingsun matak aji semar ngising. Niat ingsun matek aji. Apa lagi? Matak aji semar ngising. Matek aji, mari. Niat ingsun matek aji semar ngising. Betul. Kalau Kanda menyanyi, pintu boleh terbuka? Iya. Niat ingsun matek aji semar ngising. Alamak, ke Kanda ni betul pandai. Betul pandai. Kanda pergilah sekarang kat Bukit Korma. Kanda. Kanda kasih baba. Kanda. Nantilah dulu, nanti. Kanda, nanti. Saya belum cerita lagi tutupnya. Niat ingsun matek aji semar ngising. Ali Baba, kemana Kanda Kasim Baba pergi? Kanda Kasim Baba pergi jumpa sahabat lah. Sebentar lagi dia pulang. Ingsun matek aji semar ngising. Alamak, ini macam banyak punya harta. Aku sudah tentu boleh jadi tambah kaya. Lebih kaya dari Sultan Saudi Arabia. Mas. Apa lagi? Singa emas. Beratlah. Boleh bikin perhiasan rumah lah. Coba. Bayar aku sendiri dah. Kanda tidak sayang sama Dinda. Sumpah wallah Kanda sayang sama Dinda ya kekasih. Kanda kasih tempoh hanya 1 tahun. Sesudah 1 tahun Kanda terus bertobat. Kanda tidak mau lagi kerja import. Di sana nanti Kanda akan mengambil Dinda sebagai istri Kanda. Setuju? 1 tahun macam 100 tahun punya lama ke Kanda. Allah mahu Kanda pun macam 1000 tahun lah. Cip, kawan-kawan kita semua sudah mengantuk. Mari kita pulang, Cip. Kamu kasih rusak aku punya program lah.
Aduh, tinggal. Ya kasih, jangan sedih. Kanda pulang dulu ya. Bila nak jumpa lagi, Kanda? Lain kali punya bank holiday lah. Oh, penyamun. Tak usah duduk Malaysia sana. Mari berambus pulang. Kas. Berapa banyak ha? Boleh isi lagi kurang ni. Apa lagi? Oh. Aduh, panas. Nasib baik engkau panas. Kalau kau tak panas, engkau nak aku kabas dah. Apa ni? SS Duita. Ini pun kalau aku jual ada harga dah. Nani kah? Ayo, cipusa, contoh miti ho. Hei, aku. Siapa curi rompong ngising smartilum. Niat ngising, semar ngising, eson ngising. Eson ngising, semar ngising, kabeh wong padha ngising. Ali Baba! Ali! Barang Prabu keponten, barang scatter. Ali Baba! Lepaskan aku! Ali! Alamak, Senapang aku pun dicuri. Talam semua dia sapu kah? Takta aku pun dia kuat. Niat ngengson mateg aji semar ngising. Wih, ayo, toko jadi sangat sejuk. Uras. Mana suara hari? Tadi Watashi ada tengok dia punya kaki lah. Tak nampak mana dia lari ni. Oi, mesti cari sampai dapat. Betul kau nampak sama dia tidak ada? Honto yo, dia punya kaki luar nampak. Wih, nakas banyak ya. Nakas nanti dulu dah. Allah, mak sudah tak ada. Barangkali dia ada pakai ilmu gaib. Ayo. Engkau dekat depan pun tak nampak dengan dia? Tak ada. Engkau pun tak nampak juga? Tak ada, aku pun tak Mana nampak. dia dah pergi dah ni? Aku tak pernah tengok engkau punya muka dah. Siapa? Engkau muka baru ya? Aku pun penyamun dah. penyamun. Dia jadi penyamun dah. Baru lain hari aku masuk. Ini semua aku dah yang kebas. Ayo!
Janganlah. Penyamun kau punya. Hui, kamu mau potong tak? Aku kasih kau duit kopi, kau lepaskan aku boleh tak? Ha? Tak ada. Buah kurma. Sampai licin kamu kebas. Kamu kenal aku siapa? Allah, Mak. Baru aku tahu. Rupanya adik John Wayne pun ada terlepas dekat-dekat sini. Diam dah. Apa kedana aku dibuatnya? Sudahkah kamu register nama kamu jadi penyamun? Nama aku sudah kena potong lah pasal aku tak bayar yuran. Tuan Hakim, ini orang salah atau tidak dan apa hukumannya? Salah. Hukum bunuh. Sarjan? Ya, Cip. Bawa senapang. Baik, Cip. Bawa dia ujung sana. Allah, Mak. Senapang apa ini besar sangat? Inilah senapang gajah. Senapang gajah, tolonglah tembak aku dengan senapang yang kecil sikit. Ini kena muka aku berkecah air nanti. Sarjan, Ya, Cip. bawa barang. Baik, Cip. Larikan di sana. Belacan. Siapa nama kamu dah? Kasim Baba dah. Kasim Baba. Sebelum kamu mampus, kamu boleh minta apa yang kamu minta. Aku mau minta kau mesti menghormatkan hari aku mati. Kau mesti mengadakan satu hari public holiday. Dengar sini penyamun semua. Satu hari public holiday. Baik. Okeylah. Sekarang kau matilah. Nanti ada lagi satu permohonan aku lah. Ada lagi? Apa lagi? Engkau punya rumah banyak semut dah. Habis digigit perut aku lah. Tolonglah garukkan sikit. Engkau nak mampus macam-macam lah. Bukan main sedap dah. Ini macam kalau aku mampus pun puaslah. Cukup? Cukup. Sekarang kamu matilah. Buka mata. Senyum. Cepat! Kenapa, Kanda? Kanda macam mimpilah. Barangkali Kanda Kasim Baba dalam kemalangan. Itulah, tidur tak mencuci kaki. Kenapa, Kanda? Kanda khawatir, Norsa. Kanda khawatir. Kanda Kasim Baba belum pulang lagi. Khawatir, Norsa. Kanda khawatir. Ya Ali Baba tolong sama Kanda. Tolong carikan Kanda Kasim Baba. Dia belum pulang lagi. Kanda khawatir Ali Baba. Baik. Jangan nangis, Kanda. Jangan nangis. Mudah-mudahan Kanda Kasim Baba dalam selamat.